Nama glamour dia apa? Kak T. Okey, Masya Allah. 2011. Okay, berapa lama dah Kak T bersama dengan farmasi? So Kak T join farmasi pada bulan 11 tahun 2024. Bulan lebih lah. Tak sampai setahun lagi. Kenapa Kak T pilih farmasi? So farmasi ni Kak T nampak dia punya company sangat strong, dia stabil. Dia punya company dah 70 tahun lebih beroperasi dan dia dah pergi ke global 40 buah negara. So kita business long term memang Kak T nampak dekat farmasi. Bila join farmasi kita jadi yang terawal baru setahun lebih je. Farmasi dekat Malaysia dia dah strong dekat luar. Lepas tu Kak T suka dia punya produk dia sangat kualiti tinggi, yang mana kalau kita pakai memang best lah. Orang artis pun sendiri join farmasi sebab dia suka dengan kualiti produk. Berapa lama Kak T capai 4 angka? Bulan kedua sebenarnya Kak T dah capai dah. Bulan kedua dah capai 4 angka. Kak T dah Dia dapat. baru setahun dekat Malaysia. Betul. So, ramai lagi yang tak join farmasi. So, apa Kak T nak bagi ucapan pada orang yang belum join farmasi? Sekarang ni farmasi adalah peluang yang besar sambil nak jana income lah. Tadi mereka jadi yang terawal dan dia company pun dah kukuh apa semua. So ini adalah peluang kita dan ramai lagi sebenarnya yang tak nampak peluang ni. Ambil peluang ni untuk join farmasi supaya produk kualiti dengan harga yang mampu milik dan boleh jana income juga pada masa yang sama. Okay, yang pentingnya produk-produk kita semua halal. Berapa bonus yang tertinggi Kak T dapat sepanjang bersama dengan farmasi? Okey, walaupun baru je join, orang kata tak sampai pun setahun lagi dalam 19,000. Masya Hampir 20,000 sebulan. So, kalau siapa-siapa yang nak join, boleh join segera sebab kita adalah antara yang terawal. Okey, Assalamualaikum.